Halo, 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 ho, ho, ha, ha. Okey, geng. Hari ni malam terakhir saya ke Kuala Lipis. Kuala Lipis ni nak kata maju tu tak adalah maju sangat, tapi bangunan dia cantik-cantik. Ini hotel saya tidur ya. Bangunan yang saya tidur ni berusia 126 tahun. Memanglah 126 tahun. Sebab dia tulis 1925. Inilah bangunannya paling lama di Malaysia. Lebih lama daripada Kuala Lumpur punya bangunan tu. Chowkit Road dengan sini, saya rasa sini lagi lama. Bangunan dia besar semuanya. Okey, bercerita pasal Kuala Lipis ni. Kuala Lipis ni tempatnya banyak orang Kelantan ya. Pekan lama Kuala Lipis ni memang sangat mundur guys. Malulah siapa YB sini. Bangang lah. Sepatut sini kena ada satu stadium. Tempat dia sejuk. Tengah hari pun boleh lari. Inilah kota Kuala Lipis. Semua kedai-kedai ni toke semua dah mati. Anak-anak dia orang pun tak nak duduk sini. Masa saya duduk sini tak ada nampak pelancong pun. Kamilah pelancong. Bercerita pasal Kuala Lipis ni, pekan ni macam gampang lah. Sebab apa? Dalam bahasa Endon, gampang tu maksudnya senang. Maksudnya pekan ni sangat senang lah. Untuk orang yang tak ada income yang banyak-banyak boleh lah duduk sini. Dekat sini meniaga susah nak laku geng. Sebab terlampau banyak orang meniaga. Inilah pekan lama Kuala Lipis geng. Kalau anda datang daripada Kuala Lumpur, sini ada satu hotel je. Dekat tempat lain banyak homestay. Sini makanan boleh lah. Kebanyakan orang meniaga pun orang Kelantan. Malam-malam cantik lah tempat ni. Okey, di sini kalau anda datang, anda jangan terkejut lah. Cina tak ada, tak ramai. India lagi tak ada sini. Saya tak tahu mana pergi. Yang ada orang Kelantan banyak. Orang Kelantan, orang Terengganu banyak sini lah. Orang Pahang saya rasa duduk dekat Felda. Nanti kita pergi Felda. Ini bandar baru dekat stesen kereta api dia. Kereta api pun tak nampak. Hei, tempat ni siapalah YB tempat ni. Memang bangang lah. Apa pun tak ada tempat ni. Nasib baiklah ada jugalah 2-3 orang toke Cina lah buat bangunan baru belah sini. Ni kira bangunan baru lah. Yang bangunan saya terlepak tadi tu bangunan lama. Makanan sini, menu-menu kebanyakan peniaga orang Gua Musang geng. Orang Kelantan lah banyak di sini. Muka orang sini pun perempuan pun banyak orang Kelantan. Orang Pahang saya ingat tak nak kau duduk kawasan ni. Saya nak tegur ni UMNO. Kenapa perintah? Dah 68 tahun orang dah bagi kau kaya raya. Undi kau bagi tempat ni macam sial. Ni jalan saya pusing sana, pusing sini. Malam-malam, hari Minggu sini ada orang menjaga. Bosan tempat ni. Siapa datang tu terang lah. Saya tak ada macam orang lain. Saya cakap tu terang lah. Tempat ni memang untuk orang baru kahwin boleh lah buat anak duduk sini. Memang siapa perintah tempat ni 68 tahun dosa lah. Tuhan balas lah. Apa pun tarak. Dah tempat cantik. Stadium pun tarak. Pekan dia pun saya tak kisahlah. Tapi tempat ni ya Allah, kalau bisnes apa pun tak dapat geng. Anda nak jual spender pun tak laku sini. Mungkin orang sini tak pakai spender geng. Okey. Saya nak gerak ni. Nanti kita pergi makan lah. Okey, menu dekat Pahang ni rata-rata patin tempoyak. Dekat sini makan tak mahal geng. Saya makan dah 2-3 kedai daripada Gua Musang. RM25, RM24 lah. Itu pun kalau ambil air masak lah. Sebab saya tak suka lah air manis ni. Okey geng, sekarang ni boleh dikatakan Kuala Lipis ni memang tak maju langsung. Memang tempat ni tempat orang buat anak. Okey, kita singgah sekejap. Sekarang ni saya nak ke
Highland. Nak makan. Kucing. Kucing pun ni kacau. Kita singgah makan dulu. Ni kedai orang Kelantan. Tapi ni Pahang tau, tapi orang Kelantan. Okey geng, makan dulu. Nanti kita pergi tengok susu.